Ada rasa kaitkan kena dengan nama lah. Okey Sekmo, berjumpa lagi kita. Ingat tak itu aku suruh Sekmo teka dan komen dalam ruangan komen makanan apa aku kata paling rare dekat Riana. Hari ni aku nak suruh sayang-sayang aku sendiri terai depan mata Sekmo makanan tu. Sedap ke tak sedap. Jadi Sekmo ada dah komen itu kan apa? Aku tengok ada hak betul, ada salah tapi banyak salah lah. Jadi sayang-sayang aku pun tak reka itu. Tak reka belaka. Jadi Sekmo sila buka. Mu pernah jumpa ni? Dok. Sekmo tengok sekali pandang macam Kuala Lemak tapi bukan Kuala Lemak. Ni orang Terengganu panggil bekang. Sekmo je dengar bekang? Tak jeng. Bekang ada. Bekang ada. Bekang aja lah. Tak jeng. Bekang ni ada dua jenis kuah, iaitu kuah lemak dan kuah manis. Kalau kuah manis ia warna koko, ni kuah lemak ia warna putih gini. Lepas tu boleh try. Tegak. Bismillah. Gapo ada lah ni? Ia bekang ni dibuat dari tepung beras, Okey. satang. Lepas tu aku dah ingat nak pergi. Nanti aku bawa mu sendiri pergi kedai tu. Kita tengok. Kalau Sekmo pun nak ikut, komen nak ikut, aku bawa Sekmo ikut sekali. Kita pergi tengok kedai mana nak jual bekang ni. Sedap. Tak terkata. Tak ada kata kenapa? Rasa dia tu Lemak sungguh. Memang lemak. Lemak lah. Ada rasa kaitkan Kena dengan nama lah. Ganu, bekang, lemak ada kena. Ni pertama kali ni aku rasa. Yang first time lah makanannya. Lalu kat tempat aku panggil 40. Ada juga macam ni lah, rupa. Tapi dia ni dia rasa macam rasa warisan je tu. Sebab Terengganu dia rasa ni ikan. Contoh kalau kita beli nasi lemak pun ada nasi lemak ikan. Tapi memang rasa lah ni daripada Terengganu. Dia ada rasa ikan tapi kat ujung-ujung sikit lah. kalau aku kata ke Sekmo, orang-orang Terengganu pun, orang-orang muda Terengganu ramai orang tahu bekang ni. Sebab aku pernah tanya sayang-sayang aku, bekang, Sekmo tahu tak bekang tu kenapa? Sebab aku cari bekang, aku lama tak makan bekang, rasa nak makan bekang. Saya tak tahu bekang tu kenapa. Sedangkan sayang aku jual kuih sendiri pun tak tahu bekang tu kenapa. Betapa rare-nya bekang ni. Jadi aku rasa aku terpanggil untuk naikkan balik martabat bekang ni biar semua orang kenal. Dok orang Terengganu je. Betul. Sayang-sayang aku pelajar-pelajar UMT pun kalau boleh aku nak semua kenal kenapa tu bekang. Sebab snack bar saya pernah makan. Snack bar tu kira rare tapi bulan puasa wajib ada. Bekang ni bulan puasa pun tak ada, payah nak jumpa. Ada tertentu je. Kalau macam orang tepuh tertentu je baru ada. Jadi Sekmo beruntung lah boleh rasa bekang ni. Dah lah galik-galik nak buang nak habis lah. Tambah lagi. Aku beli dua je Sekmo ni. Mana nak cari ni? Nak cari ni, sekejap lagi aku bawa Sekmo. Kita pergi kat tempat jual tu. Lepas tu mu tanya sendiri penjual tu guna-guna kenapa Sekmo nak tahu pasal bekang ni. Sekmo pun nak ikut kan? Kalau nak ikut komen tu nak ikut.